Jumpa lagi channel Acha Zero. Acha bagi ini masak ubi ubus. Lepas tu Acha nak masak bahan-bahan untuk ayam. Inilah bahan-bahannya untuk makan dengan ubi lah. Sepatutnya ubi ni makan dengan ikan masin lah. Tapi ikan masin zaman PKP ni ikan masin asam habis. Lepas lah masak macam ni. Tapi sore lah Acha masa potong ubi tu nak ambil video. So dah masak ni tu. Baru nak ambil video. Okey, jumpa lagi kelak. Time nak masak dah. Okey, masa nak tumiskan bawang ni. Ini tumiskan halia. Ini bawang yang dah ditumbuk. Masak sampai naik bau. Masukkan daun kari dan api. Kita bagi bau tu masukkan apa ni buah pala, buah apa tadi tahu. Itu saya minta lah komuniti orang asli dapat tunjukkan. Saya semalam dapat jumpa dengan para dapat dia pastikan, dia mohon saya sampaikan kepada komuniti asli, pastikan bantuan pasar dua ini semua yang terkesir masa pasar satu mesti dapat. Okey, masuk ke ayam. Jauh sampai naik pecah minyak.
kita cakap kadang-kadang dengarlah kita. Ada itu sampaikan. Masukkan air. Tertinggal pada fasa pertama sebelum ni akan menerima juga bantuan pada fasa-fasa seterusnya Datuk ya. Baik. Jadi untuk masyarakat orang kita jugalah kalau minta mana yang baru pindah ke apa ya. Kahwin baru kahwin tapi juga dapatkan daftar sebagai supaya nama tu ada dalam dan Tempat masak ni sebelah-sebelah. Mereka tak tahu ini berlaku bila ada WhatsApp, ada media sosial dan sebagainya. Cuma saya mengingatkan pada pengunjung kita jangan gila ataupun yang Ayam kita mungkin dah masak. Dah masak dah. Okey. Buang tisu yang dah digunakan itu ke dalam tong sampah. Kedua, dalam masuk tangan gunakan Ubi air kita dan sudah sabun masak. maupun bahan pencuci tangan macam hand sanitizer. Masak dah. Tinggal nak makan lah. Bila terpaksa keluar rumah Okey, kalau ada tunggu urusan makan, dengan jom. kewenangan. Nombor 4, pastikan Ini aku nak makan ya. Maihi, Asyik FM, Boy, No Boy. Teman ke sirap limau. Sedap lah. Apa ya? Tangan ya. Kalau ada kemasan lagi baik ni. Ini. Dah. Okey. Aku dah makan. Selamat menonton warga YouTube. Jangan lupa subscribe, like, share, komen kat bawah. Kat like bawah ham. Kat like. Subscribe. Okey, ciao.